Matematik tahun 3, muka surat 51. Uji diri. Kira, padankan soalan dengan jawapan. Soalan pertama, 2074 darat dengan 4. Jadi kita daratkan. 4 darat 4, kita akan dapat 16, 1 atas, 6 bawah. 7 darat 4, kita akan dapat tambah 1, kita akan dapat 29. 0 darab 4, kita akan dapat 0. Tambah 2, kita akan dapat 2. 2 darab 4, kita akan dapat 8. Jadi jawapannya adalah 8296. Jadi dekat sini 8296. Kita gariskan dekat wow yang ini. Soalan kedua. 2436 tambah 178. Kita tambahkan macam biasa. 6 tambah 8, kita akan dapat 14. 1 atas, 4 bawah. 1 tambah 3 tambah 7, kita akan dapat 11. 1 atas, 1 bawah. 1 tambah 4 tambah 1, kita akan dapat 6. 2 turun bawah. Jadi jawapannya adalah 2614. Jadi kita gariskan jawapan ni dengan wow yang ini. Soalan ketiga. 6024 tambah berapa sama dengan 8765. Jadi untuk soalan ni, untuk kita nak dapatkan jawapan yang tengah ni, tempat kosong ni, nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Jadi kita tolakkan, iaitu 8765 tolak dengan 6024. Okey, kita tolakkan macam biasa. 5 tolak 4, kita akan dapat 1. 6 tolak 2, kita akan dapat 4. 7 tolak 0, kita akan dapat 7. 8 tolak 6, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 2741. Jadi jawapan ini kita gariskan dekat wow yang ini. Soalan seterusnya, soalan ini. 6075 tambah 123 tolak 58. Jadi kita tambah dan tolakkan macam biasa. Jadi kita tambahkan dulu 6075 tambah 123. 5 tambah 3, kita akan dapat 8. 7 tambah 2, kita akan dapat 9. 0 tambah 1, kita akan dapat 1. 6 turun bawah. Jadi lepas tu kita tolak pula. 6198 tolak 58. 8 tolak 8, kita akan dapat 0. 9 tolak 5, kita akan dapat 4. 1 turun bawah. 6 turun bawah. Jadi jawapannya adalah 6140. Jadi jawapan yang ini kita gariskan dengan wow yang ini. Soalan berikutnya. 5001 bahagi 3. 5001 bahagi dengan 3. Jadi dalam sifar 3 ada tak 5? Tak ada. Yang berdekatan ada 3. Iaitu 1 darab 3, kita akan dapat 3. Jadi 5 tolak 3, kita ada baki 2. 0 ni turun ke bawah menjadi 20. Dalam sifar 3 ada tak 20? Tak ada. Yang ada hanyalah 18. Iaitu 6 darab 3 sama dengan 18. Jadi 20 tolak 18, kita ada baki 2. Jadi 0 ni turun pula ke bawah menjadi 20. Dalam sifar 3 ada 18, betul tak? Tak ada 20 yang berdekatan. Jadi 6 darab 3, kita akan dapat 18 sekali lagi. Jadi 20 tolak 18, kita ada baki 2. 1 ni turun ke bawah menjadi 21. Dalam sifar 3 ada tak 21? Ada, iaitu 7 darab 3, kita akan dapat 21. Jadi 21 tolak 21, bakinya 0. Jadi jawapannya adalah 1667. Jadi jawapan yang ini kita gariskan dekat wow yang ini. Soalan berikutnya. 4209 tolak 159 tolak 47. Jadi kita tolakkan macam biasa. Kita tolak yang ni dulu. 4209 tolak 159. 9 tolak 9, kita akan dapat 0.
Kosong tolak 5 tak boleh. Jadi kosong ni kena pinjam sebelah daripada 2. 2 jadi 1. 1 akan diberikan kepada kosong menjadi 10. 10 tolak 5 boleh. Kita akan dapat 5. 1 tolak 1 kita akan dapat kosong. 4 turun ke bawah. Jadi yang ini pula kita tolak. Kosong tolak 7 tak boleh. Kena pinjam sebelah daripada 5. 5 jadi 4. 1 akan diberikan kepada kosong menjadi 10. 10 tolak 7 boleh. Kita akan dapat 3. 4 tolak 4 kita akan dapat kosong. Kosong ni turun bawah. 4 ni juga turun bawah. Jadi jawapannya adalah 4003. Jadi kita gariskan dekat jawapan wow 4003. Soalan yang terakhir. 5072 tambah 476 tambah 96. Jadi kita tambahkan macam biasa. So cikgu tambahkan terus ketiga-tiganya. Okey. Jadi 2 tambah 6 tambah 6. Kita akan dapat 14. 1 atas 4 bawah. 1 tambah 7 tambah 7 tambah 9. Kita akan dapat 24. 2 atas 4 bawah. 2 tambah 0 tambah 4. Kita akan dapat 6. 5 ni turun bawah. Jadi jawapannya adalah 5644. Jadi kita gariskan dekat wow yang ini. Jadi ini adalah jawapannya.